Mari kita baca soalan ini. Bahagian A ialah teka-teki kalkulus yang ringkas. J ialah terbitan bagi 1 per X kuasa 2 tambah 1 dan kita kamikan 3 J tambah 1. Bahagian B pula menggunakan graf yang dibaca secara mendatar. X sama dengan F bagi Y dengan luas belurik yang terbahagi kepada 3 bunjulan. Ini semua yang kita diberi. Fakta terbitan tadi, jumlah luas belurik ialah 9/2 dan 2 daripada bunjulan itu masing-masing berukuran 3/2. Dan ini pula yang perlu kita cari, kamiran dalam bahagian A, kemudian 2 nilai daripada graf. Jadi ini yang kita ada. Dan ini yang kita perlukan. Kita selesaikan bahagian A dahulu. Kemudian kita bawa graf untuk bahagian B. Bahagian A. Kita diberitahu G ialah terbitan bagi 1 per X kuasa 2 tambah 1. Idea utamanya, kamiran hanya menyongsang pembezaan. Kamirkan terbitan dan kita dapat balik fungsi asal, tambah pemalar C. Kamiran bagi 1G sahaja adalah tepat 1 per X kuasa 2 tambah 1, tambah 1 pemalar. Sekarang soalannya. Pecahkan kepada 2. 3 kali kamiran G tambah kamiran 1. Kita sudah tahu kamiran G, jadi kita gantikan. Dan kamiran 1 hanyalah X. Kemaskan. Dan bahagian A pun selesai. 3 per X kuasa 2 tambah 1, tambah X, tambah C. Sekarang bahagian B. Ini rajah 8. Perhatikan lengkung ini ditulis sebagai X sama dengan F bagi Y. Jadi kita bacanya secara mendatar. Pada setiap ketinggian Y, F memberikan jarak mengufuk daripada paksi Y. Rantau belurik ialah kawasan yang terperangkap antara lengkung dan paksi Y. Ia mempunyai 3 bunjulan. 1 daripada OKH, 1 daripada HKK, dan 1 daripada KKM. Ini rahsia utama bahagian B. Apabila lengkung berada di sebelah kanan paksi, X adalah positif, jadi kamirannya positif. Apabila ia beralih ke kiri, X adalah negatif, jadi kamiran itu menjadi negatif. Mari kita letakkan graf di sebelah kita dan kita selesaikan langkah demi langkah. Kita diberitahu 2 bunjulan sebelah kanan ini masing-masing berluas 3/2. Bahagian B. Nilai pertama. Kita mahu luas bertanda daripada 0 hingga K. Ketiga-tiga bunjulan bersama-sama menghasilkan jumlah luas 9/2. 2 daripadanya ialah 3/2 setiap satu. Jadi bunjulan tengah itu juga mestilah 3/2. Tetapi bunjulan tengah itu berada di sebelah kiri paksi. Jadi X adalah negatif di situ. Kamirannya ialah tolak 3/2. Walaupun luasnya positif. Sekarang, kita gunakan peraturan bahawa kamiran boleh dipecahkan pada mana-mana titik di antaranya. Daripada 0 KK adalah 0 KH, tambah HKK. Ia saling meniadakan, jadi nilainya ialah 0. Bahagian B. Nilai kedua.
Dua bahagian dijumlahkan. Pada lengkung ini X sama dengan F bagi Y. Jadi bahagian pertama hanyalah luas bertanda daripada HKK, iaitu yang kita sudah dapati tolak 3/2. Bahagian kedua menarik keluar 5/4 daripada kamiran. 5/4 kali bunjulan atas, 3/2, iaitu 15/8. Jumlahkan dengan penyebut sepunya dan jawapannya ialah 3/8. Jawapan akhir. Bahagian A ialah 3/x kuasa 2 tambah 1 tambah x tambah c. Bahagian B1 ialah kosong kerana dua bunjulan itu saling meniadakan. Dan bahagian B2 ialah 3/8.